Hai, apa khabar semua? Okey, selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Hari ini kita nak sembang pasal satu topik yang pada saya sangat dekat di hati kita semua. Terutamanya bila kita berdepan dengan waktu-waktu yang sukar. Kita nak tengok macam mana kekuatan moral dan sokongan komuniti ini main peranan yang sangat penting. Dan yang paling utama, macam mana kita menghargai bantuan yang kita dapat bila krisis melanda. Jadi duduk bersandar, fokus dan jom kita terus selami kisah dalam sumber kita kali ini. Pernah tak anda terfikir, bila bencana melanda, macam mana sesebuah komuniti itu nak bangkit semula? Cuba bayangkan sejenak, kehidupan seharian anda, rutin yang biasa tu, tiba-tiba terhenti. Rumah dah tak selamat dan dalam sekelip mata, hilang segala-galanya. Dalam keadaan gelap macam ni, kita bukan sekadar perlukan bantuan fizikal tau. Kita perlukan ketahanan emosi dan sokongan moral untuk terus survive. Macam mana kita nak pastikan semangat tu tak luntur? Cuba perhatikan betul-betul situasi ni. Ini realiti yang terpaksa dihadapi oleh penduduk kampung orang asli Sungai Parang. Diorang terpaksa dipindahkan. Boleh nampak kepenatan dari riak wajah dan keadaan persekitaran tempat berlindung ni. Bayangkan, pusat pemindahan yang cuma beralaskan tikar inilah yang terpaksa jadi rumah sementara untuk keluarga-keluarga ni. Keluarga yang hilang tempat berteduh sebab bencana alam yang langsung tak dijangka. Bahagian pertama, bencana banjir lumpur. Okey, fakta dia nampak ringkas tapi percayalah sangat berat untuk dipikul. Beberapa keluarga kat kampung orang asli Sungai Parang ni terjejas teruk sebab banjir lumpur. Habis musnah kawasan kampung diorang. Tiba-tiba je diorang ni berada dalam keadaan yang sangat terdedah, sangat rapuh. Banjir ni bukan je sapu harta benda, tapi dia merampas terus rasa selamat tu. Sekarang hari-hari diorang dihabiskan kat pusat pemindahan ni sambil tertanya-tanya apa nak jadi esok hari. Sambil tunggu kalau ada sinar harapan dalam situasi yang kelam ni. Bahagian kedua, bantuan yang dinantikan. Okey, dalam keadaan yang genting macam ni, datang seorang budak bernama Jali. Dia bawa satu khabar gembira untuk kawan dia. Dia cakap, "Putik, ayah saya beritahu yang kita akan terima bantuan makanan dan keperluan lain dari pejabat kebajikan daerah esok. Perhatikan betul-betul apa jadi kat sini. Dengar je berita yang bantuan fizikal nak sampai, itu pun dah cukup untuk bagi satu kelegaan emosi yang luar biasa. Janji yang keperluan asas diorang tu akan dipenuhi, ia bertindak macam talian hayat untuk psikologi diorang, walaupun makanan sebenar tu belum pun sampai kat depan mata." Menarik kan? Dan ini memang tepat sangat menggambarkan reaksi spontan kawan Jali tu, si Putik. Dia terus respon, "Oh begitu, saya berasa amat bersyukur Jali." Poin yang saya nak tekankan kat sini, walaupun barang tu belum sampai kat tangan, rasa syukur tu dah mula berputik. Bila diorang tahu ada pihak yang ambil berat, bantuan pun on the way, ia terus naikkan semangat diorang serta-merta. Ini buktikan betapa tingginya nilai satu kepastian dan sokongan bila kita tengah berdepan dengan musibah. Kita masuk bahagian ketiga, menghargai sumbangan. Akhirnya, bila bantuan yang ditunggu-tunggu tu tiba, seorang wakil dewasa kampung dengan penuh adab dan hormat cakap macam ni. "Terima kasih Tuan, saya amat menghargai sumbangan pihak Tuan. Semoga sumbangan ini dapat meringankan kesusahan seluruh masyarakat orang asli di sini." Nampak tak? Apa yang dia buat ni bukan sekadar ucapan kosong tau. Ini adalah satu pengiktirafan rasmi yang sangat mendalam atas bantuan yang disalurkan. Dan yang lebih hebat lagi, dia bukan je fikir untuk kelegaan keluarga dia sendiri, tapi mendoakan impak yang positif untuk seluruh komunitinya. Jadi supaya kita semua betul-betul clear apa sebenarnya maksud menghargai ni. Menghargai ini maksudnya kita beri pengiktirafan dan kita zahirkan ucapan terima kasih atas bantuan atau sumbangan yang kita dapat. So ingat menghargai ini bukan sekadar simpan rasa terharu tu dalam hati je, tapi ia perlukan tindakan. Kita kena tunjukkan pengiktirafan tu kepada si pemberi. Inilah satu konsep moral yang sangat kuat yang ditonjolkan melalui tindak tanduk penduduk kampung ni. Bahagian keempat, menzahirkan kesyukuran. Okey, duduk atas tikar kelabu sambil dikelilingi barang yang baru dapat tu, ada seorang penduduk ni cadangkan, "Saya berasa lega sebab masyarakat kita terima sumbangan yang secukupnya. Kita patut ucap terima kasih kat diorang dengan menulis surat penghargaan." Cuba tengok peralihan mentaliti diorang kat sini. Ia bermula dengan rasa lega tapi diorang tak berhenti kat situ. Diorang sepakat nak ambil langkah proaktif, nak tulis satu surat penghargaan yang rasmi. Tindakan ni seolah-olah memanjangkan lagi rantaian kebaikan tu, balas balik budi pejabat kebajikan daerah yang dah bertungkus lumus tolong diorang. Kalau kita perhatikan proses logik kebaikan ni, kita boleh ringkaskan kepada 3 langkah je. Langkah pertama, kita terima sumbangan. Langkah kedua, kita rasa lega dan bersyukur secara dalaman. Dan langkah ketiga, yang paling transformatif, kita tulis surat penghargaan. Dari sudut psikologi kan, proses menulis surat yang ikhlas ni sebenarnya sama penting dengan nilai barang bantuan tu sendiri tau. Kenapa? Sebab tindakan berterima kasih ni, ia mengembalikan rasa maruah dan otonomi mangsa tu sendiri. Ia pulihkan semula kebanggaan dan semangat kemanusiaan dari akar umbi.
Jadi, sebelum kita tamatkan sesi penerangan kita hari ini, saya nak tinggalkan satu cabaran peribadi untuk anda. Macam mana pula cara anda tunjukkan penghargaan kepada orang yang dah hulurkan tangan time anda perlukan bantuan? Adakah sekadar cakap terima kasih je? Atau anda menzahirkan penghargaan tu melalui tindakan yang betul-betul ikhlas? Macam yang penduduk kampung orang asli Sungai Parang ni tunjukkan, besarnya nilai sebuah tindakan penghargaan rasmi. So, untuk bawa pengajaran ni ke tahap seterusnya, ini cabaran untuk anda. Bina satu video berkaitan dengan topik tersebut. Ya, pergi rakam satu video pendek, cerita pengalaman anda sendiri, beri atau terima penghargaan dan kongsikan kebaikan tu dengan dunia. Fikir-fikirkanlah ya. Okey, terima kasih banyak-banyak sebab luangkan masa bersama saya hari ini. Sentiasa kekalkan rasa ingin tahu anda dan kita jumpa lagi.